Pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi menegaskan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempunyai kuasa untuk memecat beliau serta menteri-menteri BN yang lain sekiranya tidak berpuas hati dengan mereka. Menurut laporan FMT, Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau tidak melihat sebarang keperluan untuk mana-mana daripada 8 menteri BN melepaskan jawatan susulan kenyataan Anwar bahawa anggota pentadbiran yang menyerang rakan dalam kerajaan ketika berkempen pada pilihan raya Negeri Sembilan wajar berundur. Perdana Menteri telah beri amaran siapa sebut menteri lain atau kementerian lain sila letak jawatan. Itu arahan dia. Tapi saya jawab tak payah suruh letak jawatan sebab yang melantik menteri dan timbalan itu dia. Kalau dia tak suka, pecat sahajalah. Tapi takkan sampai hati nak pecat. Kami semua bekerja dengan kuat, katanya ketika berucap dalam satu majlis bersama kaki tangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Sembilan. Pada Ahad lalu, Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri dan pemegang jawatan dalam agensi kerajaan agar tidak menggunakan kedudukan masing-masing untuk menyerang rakan dalam kerajaan persekutuan sepanjang tempoh berkempen bagi PRN. Beliau turut menegaskan bahawa mana-mana pihak yang bertindak sedemikian sepatutnya melepaskan jawatan mereka. Dalam pentadbiran Anwar ketika ini, seramai 8 pemimpin BN memegang jawatan menteri.